Welcome back to my channel Family Kecil. So guys, apa aku nak buat hari ni? Aku nak buat satu video reaction. So kali ni siapa pula aku nak react? Kalau korang kenal YouTuber ni yang bernama Isa Aisap, okay? Isa Aisap. So aku nak react video dia yang diorang buat konten hari tu, konten 48 jam di dalam tanah. Menarik bukan? So aku dah react video tu, aku dah tengok macam mana diorang survive kat dalam tanah. Nampak gempak, macam mana diorang buat benda tu. So kalau korang nak tahu, korang stay tune dekat dalam video ni, tengok sampai habis. Kita layan sama-sama, okay? Let's go. Video Isa Aisap yang aku ingin reactionkan kejap lagi. So ini adalah, kalau korang tengok tajuk dia adalah Bina Tempat Rahsia Bawah Tanah. So kita tengok reaction kejap lagi. Let's go. Dan ini adalah something yang bukan saja kita tak pernah buat. Saya rasa kat Malaysia mungkin beberapa orang saja pernah buat. Itu pun kalau ada orang yang pernah buat, saya tak tahu, itu korang sendiri boleh komen orang pernah buat ke tak. But untuk saya tak pernah tengok dan saya tak pernah experience masuk ke dalam bawah bunker. Betul tu. Kat Malaysia tak ada lagi guys orang buat. Kat Malaysia tak ada lagi yang buat bunker bawah tanah ni. Ini adalah orang pertama yang buat bunker bawah tanah ni. Kat Malaysia tak ada lagi guys. So kita tengoklah kejap lagi, okay? Hayo. Bunker ni adalah satu rumah bawah tanah yang kita boleh hidup bawah tanah tu tanpa perlu keluar ke atas, dan kita still ada makanan, kita still dapat elektrik, bekalan air. Jadi sebenarnya korang rasa kos dia nak buat rumah bawah tanah ni berapa? Cuba komen kat bawah. Kos dia berapa? So inilah barang-barang yang nak dikebawa untuk buat projek yang amat mustahil orang buat, tapi diorang berjaya buat, okay? So kita tengok kejap lagi. So diorang dah gerak diorang gerak ke location untuk diorang nak bina rumah bawah tanah tu. Oh, diorang dah sampai guys, diorang dah sampai. So kita tengok kejap lagi. Diorang dah sampai dah tempat nak buat apa tu, rumah bawah tanah. So kita tengok kejap lagi. Nah, kau lori terus dibawa guys. Gila-gila lah projek dorang ni. Sumpah. Tak tahu kenapa bawa basikal. Apa function by bawa basikal? Dia kata dia nak buat rumah bawah tanah, tapi dia nak bawa basikal ni apa function? Ke nak buat basikal tu angkut barang? Dah macam orang zaman dulu hantar barang, hantar parcel. Oh my god! Wow! Lagi tambung lagi. Tahu-tahu ada basikal. So, sekarang ni naikkan kemah dulu. Dapat request daripada tim aku, orang perlukan makanan dan keairan. Kat sini dia tak panas macam dekat sebelum ni. Korang dah tengok belum konten kita yang Dubai tu? Kat situ orang panas gila. Tak sempat peluh, tak sempat keluar tau. Kalau korang mau tengok video tu, korang boleh pergi tengok sekarang. Jangan sekarang lah, nanti dulu. Kalau tengok ni dulu sampai habis. Masih lagi untuk melakukan misi ini, masih lagi prepare untuk melakukan misi ini. Okay, so kita bersabar di sini dan melihat apakah mereka berjaya ataupun tidak untuk menyelesaikan misi ini. Acau. Aku suruh dia beli apa tadi? Dah halfway dah settle. Nasib baik sempat pergi, alhamdulillah. Last minute nak tutup tau. Tandas. Alah. Jap. Perlukan makanan dan keairan. Kat sini dia tak sempat dulu. Sekejap kita nak tengok. Aku dah cakap.
Aku suruh dia. Lalas pun tu. Terus sekarang pergi dengan tandas. Apa kecomel sangat mangkuk tandas dia ni? Guys, komen dekat bawah kalau korang ada tandas macam ni. Memang rare lah kat rumah korang. Kau tengok mangkuk aku punya buntut ni pun tak lepas untuk mangkuk tu. Dia ni. Okay. Wah, gila-gila lah luar ni. Otak geliga. Okey, maksud aku tadi kan, yang ada yang palang. Okey, gerak dia dua macam ni. Ya, dua Lepas tu- sama semua kau nak buat L. So buat ni dulu, baru kita buat L. Belah sana. Aman. Jadi mesin macam tu atas, mesin macam ni bawah. Betul? Lapar. Apa ada? Tak, aku yang lapar. Salah. Bukan tidur. Bukan ngantuk. Lapar, ngantuk beza. Apa kata beza? Ni paku dia punya beli Kalau aku cakap lapar tu kan, kita main osom. Kosong pun. Dah lapar tu. Nak makan lah betul. Tanya lagi bawah. Nak makan apa? Dia aku masak ah. Kau masak lah? Cantik. Boleh. Itu kena rasa kau punya masakan. Kau tak rasa je. Kau buat lu apa yang patut kau nak buat. Aku ganti bang gelap. Cantik. Sebelah sini. Kenyang aku. Dia nak apa man? Ya man. Ni tandas cangkuk ke tandas berdiri? Kau boleh buat dua-dua. Kau biasa lah. Okey, macam kau biasa. Okey, macam kau biasa. Biasa. Kau bosan kan? Sebutan. Okey, berak berdiri. Berak diri. Kau pakai spek dulu lah. Pakai spek. Ya, kau naik atas. Berdiri. Macam tu. Berak diri. Berdiri betul. Diri betul. Diri betul. Tak, jangan keluarkan tangan. Turunkan bahu, diri. Kalau tak susah. Kau tengok ni Kau tengok Sekejap. Okay, kau tengok Kau tengok. Korang tengok ni Kau boleh buat dua-dua. Gila-gila tinggi siap tandas dia. Kau tengok tu tandas dia. Kau tengok tandas dia tu. Bapak tinggi sobat. Kau bosan kan? Okey, berak berdiri. Biar berdiri kau tengok Ya, kau naik atas. Berdiri. Macam tu. Berak diri. Berdiri betul. Diri betul. Diri betul. Tak, jangan keluarkan tangan. Turunkan bahu, diri. Tak apalah dibuat lagi tandas berdiri. Itu agak-agak tahi dia macam mana tu? Agak-agak tahi dia macam mana tu? Ke bawah ke belakang? Nanti nampak tahi tu jatuh ke degup. Agak-agak kalau member tengok. Betul. Itulah benda yang dihasilkan. Itu masih bos. Yang bukan-bukan je kawan. Right. Dah settle malam ni. Kita pun Masalah penat. tinggi sangat Apa tu dah tandas dia. Potonglah sikit ke bawah. So, kita tidur. Dia pukul esok pagi. So kita tengok dah 2 hari berlalu. Kita tengok apa yang diorang nak buat. Kejap lagi adakah diorang nak keruk tanah diorang tu ataupun diorang nak gali guna JCB tanah tu. Kita tengok kejap lagi. Aku tak tengok lagi video ni tau. Tu sebab tu aku fokus sangat nak tengok. Aku tengok yang part 2 dia yang dah siap rumah bawah tanah tu. Tapi yang nak buat rumah bawah tanah ni aku tak tengok lagi. Kita nak kena beli charge power bank. Kita lama kat sini. So nak sangat nak charge power bank. Jom. Macam mana? Dekat mana? DIY guys. Diorang nak beli apa kat DIY? So guys,
Siapa kat sini suka tengok pula. Siapa kat sini suka belanja kat DIY? Aku termasuk salah satulah. Dengan bini aku memang suka sangat. Bila masuk DIY tu, masuk keluar mesti ada barang. Senang cerita tak kosong lah. Okay, senang cerita tak kosong lah. Masuk DIY, keluar DIY ada barang. Masuk DIY, keluar DIY ada barang. Duit pun hilang. Okay, jom sambung. Lagi tilam angin lagi. Tak ada lah tilam angin. Kita beli apa yang ada dulu kat sini. Api penting, kita kena beli makanan. Kita ambil air dulu. Aku dah nampak orang baik. Wow. Ini orang baik. Sabar. Sabar. Okey, sabar. Gila! Kau! Macam aku tak nak buat. Ha? Oi, nak terberak. Tapi aku macam tak sanggup nak buang tahi sendiri tau. Allah. Macam mana dia berak? Hei! Mana Sulaiman? Ui, tai sial. Tai oi. Ada tai dalam tu. Power bank kita dah mesti Saya dah penuh ha. Saya Ni outflow. Kita dah ikat outflow. Pergi ke 3 suku. 3 suku ni jadilah shower. Inflow pula daripada tong dia masuk pipe pergi converter dia. Okay, converter dia tu mesti pergi ke 1 inci. Mesti pergi satu. So Macam loading je Aiman PT tu. kok dia tu. Okey, ni aku nak. Ni ambil satu lagi. So guys, diorang nak diorang pergi beli pipe ni sebab diorang nak buat satu shower untuk diorang mandi yang guna tong yang korang nampak tadi tu tong besar tu. So dia nak buat satu pipe untuk pipe shower. Wah, lain macam shower bagai. Rumah aku pun tak ada shower. Air dah penuh. So terus sekarang ni kita nak buat tempat mandi. Sebelah dia je lah tempat mandi. Gila-gila guys, dia nak buat shower guys. Kau tengok tu. Weh, gila-gila lah sobat. Kat rumahku pun tak ada shower. Dia ada shower guys kat tengah-tengah padang. Wow, amazing. Kau tengok kan tandas comel lote berdiri. Bukan cangkung tu, berdiri tu. Masalahnya dia punya diri tu boleh tembus atas tu. Dengan shower lagi. Wah, gila-gila lah diorang ni. Dia tak tahu dah belajar Tai Chi. Hello. Saya berharap kan. Ada gerak. So guys, diorang pergi makan jap. Ha? Setakat ni aku tak tahu nak reaction apa sebab enjoy the movie lah. Enjoy the movie. Tak tahu nak reaction apa ni. Tapi aku tahu memang projek diorang memang gila. Hari tu kan bang, kan kita balik daripada Dubai. Saya bawa dia ni, naik Uber. Tesla. Naik Tesla. Dia cakap saya kan. Betul kau order ni. Betul lah. Dengan mahal kan. Baguslah awak menghargai tau Aiman. Aiman PT tu, baguslah kau. So how to get started with Heijin's new moving photo avatar feature. First, go to your dashboard on Saya belum nak mati. Cukup hari tu Tesla. Gila laju sial kau tengok ni Kau tengok ni Wow. Gila laju sial. Saya belum nak mati. Cukup hari tu Tesla. Emergency. Apa? Kau fikir apa? Kereta ni kereta Continental, slow. Kita pun tua. Saya nak
Agak tengok ada TV apa belakang ni besar. Kau tu apa boleh ternaik ada. Laju tak? Laju tak, Iwan? Tak ada bang. Ha? Saya tu kalau break emergency saya terkeluar. Itu memang betul saya kau. Tu kalau tiba-tiba break emergency. Kau juga kau menipu. Tapi betul. Break tak ada, tu tak ada. Itu pedih. So guys, dorang nak pergi makan sekejap, baru dorang sambung balik projek tu. So kita tengok je lah video ni sampai habis. Kau teman aku tengok video ni, aku nak react pun dia tak siap lagi bawah tanah tu. So kita nak react pun belum start lagi nak react lah. Tapi enjoy the movie. Blanco. Tengok Judulnya So guys, ini adalah Isa Aisap. Siapa yang minat dia tahulah siapa dia. Okay. Dia adalah YouTuber. Dan sekarang konten-konten dia semuanya memerlukan duit. Aku pun tak ada duit macam tu. Buat gila-gila lah dia ni. Salut lah. oh, itu adik awak. Yang naik 4x4 tu. Family ramai-ramai. Ye. Tong pap kita klop macam ni. So masukkan yang ni dengan yang ni. Patutnya pipe bawah tengah ni. So kita custom macam ni. Gila-gila lah diorang ni. Memang betul-betul DIY lah diorang ni Memang betul-betul DIY guys. Gila-gila lah diorang ni guys. Memang betul semua yang diorang buat ni semuanya DIY. Tak ada terus beli yang siap pipe yang siap jadi apa, tak ada. Semuanya DIY. Memang pandai lah. So aku rasa lah salah seorang daripada diorang ni mesti architecture. Arkitek lah, okay. Salah seorang ni mesti arkitek. So kita tengok je lah. Kita tengok video ni sampai habis. Layan dulu. Wak wak. Kita nak try sini. Kita buka, Dah tak tahu jadi tak jadi. Bukan cerita Bagi air jalan dulu. Daddy. Sumpah pandai. Wah, gila-gila diorang memang pandai lah. Tapi aku tak puas hati dengan mangkuk tandas tu guys. Aku tak puas hati dengan mangkuk tandas tu. Apa hal macam tu? Tinggi sangat, potonglah sikit ke bawah. So diorang boleh duduk. Ini nak tinggi-tinggi macam tu. Kalau aku naik memang roboh terus. Woi, baik. Sumpah pandai. Benda dah siap. Manfaatkan benda yang Betul. Ayo, jom. Wow, amazing. Aku dulu. Ada yang jatuh Dah berebut juga lah. Awas jatuh gaung nanti. The whole structure, tapi saya buat sekadar untuk main petak kita, nak pastikan kita boleh duduk dalam tu dalam keadaan selamat. Inilah benda wajib yang perlu ada. Lepas tu baru kita plan apa kita nak buat kat dalam ni. Sekarang ni kenapa kita buat design ni? Sebab kita nak order barang. Kayu semua bukan terus boleh dapat. Satu lagi kita nak tahu berapa dalam kita nak korek. Satu lagi nak tahu berapa kuantiti setiap satu barang yang kita nak beli. So dah dapat jawapan. Dalam kita perlu korek 9 kaki. Kayu ni 10 kaki tau. Tapi 2 kaki dia akan duduk bawah tanah.
Oh, bawah tanah 2 kaki. Bawah tanah. So kena tenggelamkan lah. Tenggelamkan. Dalam yang kita nak korek ni 9 kaki. Tapi abang kan, kalau kita pakai JCB macam dalam sangat tu. Kiranya kita kena pakai excavator dulu. Oh, yang macam kereta kembal tu. Macam kita kembal pakai berantai. Oi, mahal. Itu mahal. Okey, awak order. Oh, ya. Tengok, saya dah cakap berguna hire Aiman PT tu. Kalau dulu poning kepala. Pandai kepala nak fikir korek pakai apa. Abang bagi saya 10 minit, saya cuba jadi gini. Baik. Lepas kita dah korek 9 kaki, lepas tu kita kena letak tulang. Tulang, saya pastikan design yang saya buat ni, dia mesra pengguna. Satu jenis kayu, satu jenis saiz. Faham tak? So, Zul ambil yang ni. Dah member mana satu ni. nak berjumpa balik. Sebab sebelum ni, kita fikir kalau atas pakai kayu kecil sikit, kalau tepi sebenarnya boleh je atas pakai kayu sama, tapi jarakkan sikit lah. So, sebab tu kali ni semua 5x2. Kenapa saya pakai 5x2? Sebab bawah tanah tak boleh buat main. Tanah satu kaki, tanah atas tu. Pap! Assalamualaikum. Pap. Matilah deh. Terus tanam itu bawah tanah. Wah, jangan buat main itu, tanam terus bawah tanah deh. Terus tak payah gali kubur lah. Itu tanam terus. Okey, tanam terus, tak payah gali kubur. Kubur sudah digali, tanam terus. So dorang kena buat betul-betul lah, okey. Dorang kena buat betul-betul perfect supaya apa? Dorang akan jamin keselamatan dorang, dorang akan jamin keselesaan dorang dan segala semua itulah. Kalau dorang tak buat dengan selamat, faktor selamat tu yang penting lah. Okey, kalau dorang tak buat dengan selamat, tanah tu hempap dorang dan benda tu runtuh, wah memang kacau. Memang arwah baik orang ya. So tak payah gali kubur dah siap dah pun kubur. Okey. So guys, kita tengok je lagi. Plywood susunan dia, saya buat je ni. Berlapis. Letak atas dia, tak ada potong, tak ada finishing, tak ada apa. Sebab atas ni akan duduk, pasir akan duduk. Dan kita tak boleh bagi ada bahagian lembut. Sebab tu saya lapik dia macam ni, nampak ni. Macam kalau ada ekstra sikit ni, tak boleh harapkan kayu ni. So lapik satu, lapik dua, lapik supaya dia memang kukuh gila. So, papan dia berapa? 15-12 mm. 9 dah cukup tapi kita ambil 12. Bonat. Dah guys. So diorang dah ke hari ketiga. So kita tengok, kita layan video ni pun agak panjang, tapi tak apa, kejap lagi aku edit, lagi pendek sikit lah. So diorang dah 3 hari dekat atas tanah. Bukan atas tanah, dekat atas ni lah yang diorang nak buat projek ni. So yang aku tahu diorang buat projek ni kat Kuala Pilah. Okay, kat Kuala Pilah diorang buat projek ni. So kita tengok je lah benda ni. Culvert ni memang dibuat untuk bawah tanah kan? Memang pasang bawah tanah. Katanya tengok tu barang dulu, dia baru Okey, I nak tengok barang. right. Baru confident, lagi confident. Boleh tolong tunjuk? Dekat atas. Kau sekarang you nak ini barang, kau balik macam tu, right? Macam tu, right? Yes, I rasa tahan lah. 3 kaki tahan. Banyak ni je kan? Pasir kereta pun boleh lalu. Punya. Ha? Kau tak ada bonti lah. Warranty lah. Kalau tak tahan, I dah mati. So, I takkan datang claim warranty. Dangerous lah. Konkrit dia takkan patah terus tap kan? Dia akan tek, lepas tu gini. Kan, betul tak? Dia ada besi Sebab kat dalam. dia ada besi, betul. Okey, tak apalah beli ni. Okey. Ni pakai kaki kalau nak sempit je. Ni sempit sangat lah pula kan. Lepas tu pasir lagi banyak, 4 kaki pula pasir kat atas. Tak boleh. Tu confirm mati. Confirm. Yang ni mungkin mati je. Ni harga paling murah you boleh bagi berapa? 300 lah. Tolonglah. Tak mungkin lah 300 ni. Ini yang bagus cover. Lepas tu tolonglah. You bagi I, jual dekat I, lepas tu terus forget me. Faham tak? You mungkin you tak sakit hati lah. Kalau dah jual murah, lepas tu you ingat I, sakit hati you. Faham tak? ...20 by 20 platform. So platform pakai 5x2. Berapa harga ni? Saya nak risau balik komputer lah. Tengok beli diskaun berapa. Okey, tengok berapa harga you bagi. 10 kaki berapa? Gila-gila.
Gila-gila guys, besar gila kan dia punya excavator ni. Bapak dia. Ini kalau nak sewa ni mau habis 6,000 ni. Gila. Memang gila lah projek ni. Jadi total projek aku dah cakap. Nak buat projek doang ni bukan kaleng-kaleng. Projek doang ni makan modal. Kau tahu makan modal. Kau tahu modal. So tapi berbaloi lah dengan view dorang kan, dengan view YouTube doang. So dekat situ rolling balik duit-duit yang diorang dah keluarkan. Okay. So kat sini memang kita boleh nampak, korang pun tahu yang mana kerja excavator pun korang tahu berapa harga nak sewa excavator ni. Nak sewa loader lagi korang pun tahu. So memang wow, gila-gila lah. Isa. Ni ke sana. Berapa 19 7,000. I keluar ni tengok last I cakap 7,000. 7,050. I keluar, I betul I cakapnya. Dah bangun? Tengok dah bangun. Nasib dipegang ni. I tengah nak keluar ni. 7,050. Cepat. 3 langkah je lagi. Okey, 78. You tak bagi 78, I betul-betul keluar. Sumpah I cakap I keluar. 78. Saya free 1 kilo. Okey, I tak nak paku, I nak screw stainless steel. Mau ikat plywood 1,5 inci ni cukup. So guys, yang mana yang korang nak buat projek ni, korang kena ada duit dalam bank 1 juta. Okay, baru korang tak rasa benda ni. Tapi kalau duit korang ada ngam-ngam 50k, better jangan. Okay, kalau benda tu boleh rolling balik, buatlah. Tapi kalau tak boleh rolling balik, so better janganlah. So guys, wow, gila-gila memang diorang ni. Tak tahulah macam mana diorang dapat projek macam ni. Memang gila lah. Bagi. Weh, berapa kertas kau nak bagi? Boleh kita orang nak kasih 1 kertas besar. Tapi bentuk sama. Sejak akhir-akhir ni, saya dah bunuh 2-3 orang. Kau nak tengok aku bunuh kau? Muka budak ni. Bodoh lah Aiza ni. Kau tengok. Tapi tengok muka dia macam Kristina Kristina yang tu. Kau tengok kan muka dia macam lebih kurang ada lah dia punya kemiripan tu. Bodoh lah Aiza. Kesian budak tu tau. Muka budak ni. Bodoh lah dia ni. Bodoh lah. Kesian. Kamu kan dah cakap kan? Jangan buat macam ni kan? Dah cakap. Tak apa, abang dah cubit telinga dia. Lebihnya budak ni. Kan? Okey. Tak apa. Abang sorry. Ni abang. Bang, aiskrim satu. Aduh, nah. Okey, dapat sikit. Nah. Okey, sorry. Kau ambil kereta? Tambah. Okey, bang. Okay, sekarang kita ada masalah sikit. Nampak gaya tadi saya dah cuba start. Tengok, minyak dah tinggal sikit dah. So,
Kita terpaksa tengok sama ada owner akan hantar minyak kejap lagi ataupun kita akan sambung esok. Saya akan contact owner dulu untuk apa information seterusnya. Okey? Dah lah, tak payah lebih pada. Dah lah tu. Lebih lah kau. Hari ni, awak belanja semua orang air ke makan ke apa-apa? Air. Dah. Selepas 3 jam. Dah 3 jam terkandas main bola semua, baru dapat. So nampaknya mesin kita berjaya dapat dihidupkan. Jadi kita teruskan kerja-kerja mengorak. Alright, let's go. Okey, so sekarang Aiman dengan Aiman Pak tu meminta kita belikan lampu. Alang-alang kita dah memang ada dekat Pekan. So sekarang kita tengah on the way ke kedai lampu. Weh, lampu dia weh. So, kita tak Cantik jadi tu. beli lampu. Saya rasa nak beli lampu yang bagus esok. Sebab lampu ni kalau beli mesti hilang. Dah banyak kali lah kita beli lampu. So bagus kita beli yang bagus. Lepas tu kita simpan. Okay, so sekarang ni proses dia agak lambat sebab Dah 4 hari guys So diorang dah 4 hari. So kita tengok diorang siap berapa hari untuk siapkan projek bawah tanah ni. Memang gila-gila lah diorang buat projek ni. Gila-gila guys diorang buat projek ni. Aku pun tak tahu macam mana diorang boleh buat projek ni tahu. Selamat pagi. Okey, so sekarang ni pukul 9.30. So, hidup kan? Kameraman tolong shoot kameraman. Okey, yang ni faham. Panel ni dengan panel ni. Dua benda beza. Okey, pergi dia punya positif dengan negatif ni. Masuk, lepas tu ni pula panel ni. Dia punya negatif positif sini baru masuk ke sini. So, dia punya kabel ni dia masuk ke dalam. Ni tengok Ni gambar-gambar yang orang cas ni. Ni sampai belakang ke tusuk. Okey, solar masuk. 260 lebih. Semalam kata lebih kan sebab kita punya solar ni satu je. Ini kita pakai dua satu kali. Okey, lepas tu ada satu lagi, dia pencari tempat. Dia macam tadah macam ni kan. Dia kena cari tempat yang betul baru dia akan ikut watt ni. Dia macam tu lah. Dia ada Ni dah buat apa? Kita order semalam dah sampai. Yes sir. Assalamualaikum. Okey, so ni adalah terowong bawah tanah kita. Kita nak buat terowong nak masuk ke rumah kita ni memang cantik, kuat je. Sebab ni kan bawah tanah. Ni kalau terowong macam ni dah boleh bawa kan. Bar semua masuk. Ya, sebab tu saya plan untuk tutup awal. Batu ni kan, nak turun terus kat lubang tu boleh? Yang berat. Ha? Sebab kalau saya duduk tepi lubang tadi, aku stand ni ke tanah utuh, kalau saya ke dalam. Ya. Dekat tepi lubang, dia benda ni memang selalu pakai mesin. Oh, pakai mesin? Kalau yang kecil tu tak apa, saya boleh masuk kan. Tapi yang ni besar tu, keselamatan lah. Okey. Okey, tak apa. Okey, hantar abang ni je. Boleh turun, bagi pas kat dia, dia pula turunkan. Bak. Akhirnya kita turunkan ni dulu. Korek tak cukup tu, tak cukup lebar. Mat. Kalau korang nampak yang kat depan ni nak buat semua ni memang penat gila penat gila. Diorang nak kena ratakan tanah tu, diorang kena biar supaya tak berbukit, biar supaya diorang selesa dan supaya pembinaan diorang ni betul-betul selamat. Sebab kalau tak selamat macam aku cakap tadi, kalau tak selamat innalillahi wa innalillahi rajiun. Sebab kenapa?
Sebab nanti tanah tu dia akan tindih kat tanah dan dia akan pop. Kalau tak selamat dia akan hempap dia orang. So kubur tak payah gali, kubur pun dah siap digali. Gitulah. Okay, next, jom. So, diorang tengah membuat pemasangan kayu ataupun tiang-tiang untuk diorang bina bengkel tu. So, kita tengoklah diorang bina macam mana. Tapi apa yang aku nampak ni kan, macam tak kukuh tau. Apa yang aku nampak ni macam tak kukuh. So, kita tengoklah kejap lagi. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab korang tengok, dia punya cengkaman kat bawah tu kurang dalam. Lagi satu tu tanah lembut. Kecuali kalau diorang simen, barulah kuat. Tapi tak tahulah diorang simen ke tak kan. So, kita tengok kejap lagi. So kalau tak kuat memang doa yang baik-baik lah ya. Arwah baik orangnya. Oh my god! Wow! Diorang tak pakai besi Kalau pakai besi lagi selamat sikit. Rangka dia, tiang dia. Solar je untuk projek kali ni habis kat 10,000 lebih tau. Tapi apa yang besar macam ni? Dia kandil yang ni kot. 400 watt Apa? Lebar ni bang. Boleh letak hati. Patutlah 400 watt. Dapat elektrik 400 watt tu satu benda gempak lah. Okey, selesai rangka utama. So guys, cuba korang komen sama ada rangka ni kuat ke tak kuat. Sebab yang akan timbul atas tu ada tanah tau. So tanah tu berat dia, wah, kalah lembu. Bila tanah tu dah berlapik-lapik, dia punya berat tu memang gila-gila berat lah. So korang komen dekat bawah sama ada ni kuat ataupun tak kuat. Apa yang aku tengok ni dia macam tak kuat, tak kukuh lagi. Belum 100% kukuh lagi lah. Tapi apa pun kita tengok lagi kejap lagi video ni. Okay, kita sambung lagi sampai habis. Okay guys, so let's go. Baik. Sumpah baik. Memang ajal. Sebab benda Tak apalah, kita doa yang baik-baik. Kalau dia jatuh juga memang ajal. Ajal tu di tangan Tuhan. So kita hanya merancang, dia yang tentukan. Let's go. 2 kali 5. Tu patah tu logik ah. Korang tu Dia bantu gua diamond juga. Kalau dia letak batu kat tengah. Batu besar. Ni kalau ikutkan saya batu besar memang gaji. Ui, bak jadi tu. Walaupun belum jadi betul-betul, tapi jadi lah ni. Okey, jom pergi buat playwood. So yang ni kita akan outer dulu. Lepas tu kita akan letak frame kita kat sini. Alright. Okey, turun slowly, slow. Okey, turunkan. Okey. Let's go, man. Let's go. Okay dah guys. So siapa-siapa nak apply, nak buat rumah, nak buat bangunan ke apa ke, korang boleh email ke Aisap. Okay. Sebab apa? Sebab kalau dia berjaya buat bangunan ni, dia dah jadi arkitek lah. Memang gempak dah orang ni. Aku pun tak terfikir nak pakai benda ni. Gila-gila lah diorang ni. So sekarang ni diorang tengah letak pasir. So memang wah, aku pun terkedu tengok pembinaan diorang ni. Diorang bina dengan satu tim je tau. Tak payah perlu macam orang lain bina. Memang dahsyat. Tapi memanglah dia tak ada
struktur yang orang kata apa, pakai besi, pakai apa, pakai simen, tak ada. Semua all the kayu semua. Ui. Benda. Patah kan? Patah kan? Tak nampak ah. Apa jadi yang dalam? Jom kita pergi tengok dekat batu. Kita duduk kat batu. Jap. Batu rumah. Rasa macam lain tu. Nampak dia belum. Ui. Woi. Oi. Hancur. Hancur guys. Hancur. Guys, rumah yang diorang bina 4 hari hancur. Aku dah kata tak kuat. Masya Allah. Si baik tak ada orang kat bawah. Kalau ada orang kat bawah, innalillahi ya Allah. Hancur guys. Duit dah habis. Nak beli kayu semua bukan murah. Tak pergi bawah lagi tu. Oi, nasib baik tak masuk oi. Kamera. Nasib baik tak kena kamera. Wah. Tu kamera tegak. Ui. Nasib baik kita lambat sikit je. Kita tak nak pergi bawah. Masya-Allah. Aku dah kata tak boleh. Janganlah. Dia kena ada satu orang kata apa, structure yang kuat nak buat benda ni. Dia tak boleh kosong gitu. Walaupun kayu pun, sebab tanah ni berat guys. Tanah ni berat. Bila tanah ni berat, kayu setebal mana pun tak boleh lawan tan. Patah juga. Oh tu. Assalamualaikum. Kita tengok. Bunyi bangunan roboh tadi. Ni Aiman nak beritahu tadi masa ni. Weh, macam lain Sebab je. saya tuang tu dan nampak dia melengkung tiba-tiba melengkung. Tu saya dah tak selamat tu saya tu alih terus pergi belakang ni. Tak tutup habis lagi. Aduh, tak tutup habis lagi yo. Bayangkan kan dah tutup habis kita dah tidur pula kat bawah. Kalau Ina, aku dah agak dah. Saya dah. Mungkin ada salah satu tu kayu lembik apa kan. Salam, sial. Ha, tengok. Itu kiamat ah. Oh, tengok waktu patah tadi tu macam mana? Dia terbuka sikit kat tepi. Ui. Cuba abang ulang balik. Tengok kan tanah ni dia merengkah. Oh, dia merekah tepi. Macam gempa siap. Tak ada bunyi ya tadi. Macam kain. Dia jatuh macam kain. Tengok, plywood semua jadi kain tau. Nah. Ada bunyi dah pun. Nasib baik guys, tak ada orang yang tidur. Hai. Projek ni memang agak mencabar. So, aku dari airport aku terkejut tu. No lah Jo. Banyak duit dah habis. Apa dia nak buat lepas ni? Aku tak tahu dah. Kita tengok je lah. Sama ni maintain dah. Ui. Ui, bapak bahaya. Wih. Tengok yang first pecah tu kan. Kalau semua duduk First pecah tu belah kiri, paling kiri tu. Nampak tak? Yang paling kiri tu. Tap. Oh, batang tengah. Batang tengah tu. Yes. Yang saya cakap tu. Kan saya cakap benda ni boleh tahan ke? Ingat tak? Batang tengah yang Kan? Tapi kan macam ni kalau yang ni batah semua jatuh kan. Yalah. Nampak kayu ni apa yang berlaku kat dia macam ni. Dia dah jatuh depan ni, tarik dia pecah dua. Nasib baik tu kalau abang tak duduk bawah dia. Kalau betul-betul time saya turun tanah ni. Saya dah cakap dah, kita tengok daripada beam. Masuk bawah saya tak nak keluar ke sini. Saya nak tengok daripada beam dia pakai torchlight.
Ini satu projek yang betul-betul pisang lah. Pernah ke kita putus asa? Tak pernah. Pernah ke kita tinggal projek separuh jalan? Ai, tak pernah. Sekali je kat Sabah. So, saya rasa Kita takkan gagal kan? Kita takkan gagal kan? Kan. kita takkan sekali. Walaupun hati sakit tengok benda ni. Kau faham aku, Man? Kau faham? 5 hari aku buat. Bukan kau seorang, Wan. Aku pun kau. Aku punya lah tulang belikat aku dah lagi ya. Angkat kayu kau tau. Berat tu kayu ni. So, kita buat apa? Kedaulatan Aisab. Memalukan tau. Dia tengah memalukan. Ya. Projek perlu diteruskan guys. Projek perlu diteruskan. Tak boleh separuh-separuh. Okey, tapi aku memang tercengang sikit lah. Tercengang sikit lah tadi pasal kayu tu patah. Yalah, kau bayangkan. Aku bayangkan bila ada orang kat dalam tu tengah tidur ke apa. Arwah terus guys. Memang baik arwahnya. Malu kan? Tiba-tiba boleh patah pula. Tak pernah sebelum ni. So insyaAllah jumpa korang hari Khamis ni. Jom kemas guys! Let's go! Okay guys, so itu saja. So guys, itu saja video untuk apa nama dia video dia? Bila tempat rahsia bawah tanah, okey. Saja video untuk hari ini. Kalau korang suka, enjoy video yang aku buat ni, korang like, subscribe, comment and share. Jangan lupa untuk next part 2 video bawah tanah Isa Aizat. Kita dari X sampai bawah tanah ataupun bilik bawah tanah itu siap. Okay guys, so see you next video. Bye.